Balik-balik Mamat ni lagi kan. Tak habis dia yang paling handsome. Dia yang paling boya kan. Dia je kan. Tak ada orang lain kan. Mai sini aku beritahu. Tadi aku saja jalan area. Kau tahu lah kan yang area student selalu hang out dekat center district ni kan. Alah, tempat yang paling tinggi tu yang kau kata ada Mesir ke gitu kan. Mai sini aku cerita. Aku tak tahulah siapa punya kerja pergi report yang Chromebox punya domain kan. Lepas tu nak menyusahkan kita orang kan. Kau tahu tak firmware tu tak boleh download kan. Kalau kau boleh download kan, somehow orang lain boleh reverse engineering itu binary file kan. Dia boleh buat datang firmware baru tau. Tapi permasalahan pokoknya firmware tu tak boleh download kan. Jadi nak buat macam mana sekarang? Lantak kau lah. Itu assignment kau lah kan. Jangan nak screw orang kan. Aku lempang-lempang kau tahu. Bodohnya orang. Orang nak memudahkan kerja. Engkau menyusahkan orang kan. Habis-habis menyusahkan. Balik-balik aku juga kan. Tak ada orang lain. Aku juga kan. Nasib baik aku perform preliminary test kan. Kalau aku tak tahu, memang aku tak tahu cerita lah kan. Adalah tu kaki report tu. Ni. Balik-balik Mamat ni jadi kena kan. Mamat ni juga yang kena jadi mangsa keadaan kan. Tak ada orang lain kan. Aku lempang budak-budak ni kan. Hei, bodoh nak mampus kan. Lepas tu nak menyusahkan orang kan. Itu yang aku geram tu kan. Kalau kau pandai kan, kau buatlah kerja-kerja reverse engineering tu sendiri kan. Kau guna ilmu apa multimedia investing kau tu. Kau buat kerja-kerja tu. Bodoh padan muka kau. Ngata orang tak habis kan. Lepas tu menyusahkan orang kan. Terajang budak-budak ni kan mampus tu orang.